Kita bantu orang, Allah bantu kita. Allah takkan biarkan kita. Assalamualaikum. Siapa ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Tak Tuan. masalah sikit Ustaz. Dari mana tuan? Saya daripada kampung sebelah ni Ustaz. Ada hajat sikit pada Ustaz. Dia apa dia tu? Kerana hari ini anak bini saya belum makan lagi. Allah. Jadi saya terpaksa cari-cari untuk anak bini makan dalam hari ini lah. InsyaAllah tuan, insyaAllah jangan risau. InsyaAllah kita ada beberapa sikit, insyaAllah kita boleh bantu. Terima kasih. Boleh. Tuan jangan risau, kita saudara semua Muslim tuan, insyaAllah. Sebentar saya tengok macam mana apa yang boleh saya bantu, insyaAllah boleh? Baik tuan. Sekejap Ustaz Zaki. Sekejap Ustaz Zaki. Sobat. Ha. Kenapa bagi dekat dia Ustaz? Kita juga tengah susah. Sini dah. Pakcik tu tengah susah tu. Okey. Bayangkan tu mak kita, tu ayah kita tak ada makan. Cari satu kampung nak cari makan. Kita yang ada sikit kita bagi apa kita mampu. Okey? Boleh Ustaz. Kita pergi tengok kat dapur apa yang kita boleh bantu. Kita bagi beras, bagi gula, bagi tepung, bagi minyak. InsyaAllah kita bantu orang, Allah bantu kita. Allah takkan biarkan kita. Ustaz. Boleh. Allah, Masya Allah. Jangan risau tuan, jangan risau. Kita ada Ustaz. Allah, banyaknya Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Sikit Ustaz. je. Amin. Tapi barang banyak ni. Okey. Bagi. Okey. Sikit je ni. Minta maaf. Ini je lah kami mampu ni. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah Ta'ala bagi Ustaz mudah urusan dan anak-anak tahfiz semua. Jadi kalau susah lagi datang lagi insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Terima kasih. Rasulullah kata ni mukmin ni sama-sama kalbunian, iaitu seperti satu binaan. Yang di atas perlukan yang bawah perlukan di atas. Tuan Baik, insya-Allah moga-moga keluarganya dipermudahkan semuanya. Allah bantu semuanya insya-Allah. Amin. Baik tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, siapa ini? Assalamualaikum Ustaz. Saya wakil dari Ekosistem Simpang Renggam. Ekonsel. Ini tuan apa boleh saya bantu ke macam mana? Kami sedang menjalankan program Bakul Rezeki hasil sumbangan barangan makanan daripada pelanggan kami. Oh ya? Jadi, untuk giliran kali ini, kami ingin serahkan sumbangan ini kepada pihak Ma'had Ustaz. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kami ingin menjemput pihak Ustaz untuk datang ke ekosistem kami untuk mengambil barang-barang sumbangan tersebut. Boleh tak Ustaz? Baik, insya-Allah. Saya datang dalam masa terdekat lah, insya-Allah boleh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, alhamdulillah. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 39, apa sahaja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita membanyakkan sedekah. Janganlah kita merasa takut untuk memberi walaupun kita sendiri dalam kesempitan. Kerana janji Allah itu pasti. Dia tidak akan sekali-kali melepaskan hamba-Nya yang membantu hamba-hamba-Nya yang lain. Lihatlah keadaan Ma'had kami. Pembangunannya kini terhenti seketika kerana ketiadaan dana. Di sinilah tempat anak-anak kita berteduh dan menuntut ilmu. Namun, impian mereka sedikit teruji. Sesiapa yang ingin menyumbang kepada pembaik pilihan pembangunan dan pengurusan Ma'had, kami jemput puan dan puan-puan untuk berinfak. Tentulah kami melahirkan generasi Al-Quran. Setiap sumbangan tuan dan puan semua adalah nafas baru bagi Ma'had ini.